Jalil. Bila nama tu terkeluar, hati dia rasa perit. Walaupun malam-malam penuh dendam dah berlalu, rasa tu langsung tak pernah padam. Perempuan tua tu tunduk, ambil sesuatu dari lantai pondok buruk tu. Dia hulur sebilah besi kecil lama. Hulu kayunya pun dah retak sikit. Ambil ni, buka pintu yang kau sendiri pasang. Sariah sambut. Tangan dia bergetar. Besi tu tak berat mana, tapi yang berat tu maksud dia. Macam semua benda dalam kampung tu pun dah tahu cerita ni. Dah tak boleh sembunyi lama-lama lagi. Orang kampung mula bersedia untuk malam penentu. Pak Harun yang asyik tangguh sebab gangguan pelik akhirnya buat keputusan juga. Dia teruskan juga majlis kecil dekat rumah, bukan kenduri besar pun. Cuma duduk berbincang tarikh nikah Jalil dengan Rohani. Keluarga dua belah pihak je. Ada juga yang kata kenapa tak tunggu je bagi puaka ni reda dulu. Tapi biasalah bila orang kaya buat keputusan, diorang rasa pagar yang tinggi, lampu yang terang satu rumah tu boleh halau semua benda ni dari luar. Sariah dengar berita tu macam dengar tarikh yang dia sendiri pernah tulis dulu. Malam tu dia duduk lama dekat beranda. Mak Limah dah tidur awal sebab penat. Atas riba Sariah terletak besi kecil yang perempuan tua tu bagi. Sehalus jarum je. Dalam kepala 3 benda bergema: api, besi, air. Tapi dalam dada dia satu nama je yang diulang-ulang. Kemudian Sariah bangun masa bulan dah tak penuh, tapi masih cukup terang untuk tunjuk jalan. Langkah dia perlahan. Kiri kanan sawah terbentang. Dekat depan halaman rumah Pak Harun terang benderang, penuh dengan cahaya pelita. Dekat serambi ada ramai orang. Ada yang berbual, ada yang gelak ketawa. Tapi cara diorang gelak tu bukan betul-betul gembira. Bunyi dia macam orang yang nak hilangkan rasa takut, tapi dalam hati masih ada rasa cuak. Sariah berhenti bawah pokok kelapa. Dari tempat dia berdiri, dia nampak Rohani tengah duduk sebelah Mak Nah, mak dia. Jalil pula dekat hujung serambi, tengah bersembang dengan seorang pakcik. Muka dia tegang. Sesekali dia jeling keluar, macam boleh rasa ada benda tengah perhati dari celah cahaya pelita. Masa tu bau bunga kemboja tiba-tiba datang merayap penuh satu halaman. Bau tu terus tutup bau lauk pauk yang dihidang. Sapu habis bau minyak tanah dari pelita. Dekat langit awan lalu tutup bulan sekejap. Halaman rumah jadi sama-sama. Dan masa itulah Sariah mula bergerak. Dia naik ke serambi, bukan macam bayang-bayang biasa.